Assalamualaikum dan hai semua. Selamat datang ke channel saya. Hari ini kita nak borak satu topik yang sangat panas. Topik yang buat ramai orang tak tidur malam fikirkan pasal duit. Betul ke tak? Iaitu berapa sebenarnya Facebook bayar kalau kita dah berjaya capai syarat 60,000 di minit tontonan dan 5,000 followers? Ramai yang dah berhempas pulas buat video, siang malam edit, tak tidur siapkan konten dan akhirnya bila dah lulus monetize, tengok-tengok hasil yang masuk, alamak, tak sampai 50 pun, rasa macam nak menangis bucu katil. Kan? Rasa macam semua usaha tu sia-sia. Kenapa boleh jadi macam tu? Adakah Facebook ni kedekut atau ada benda lain yang kita tak tahu? Jangan risau, dalam video kali ini saya akan pecahkan satu persatu rahsia di sebalik nombor-nombor ni. Saya akan tunjukkan kiraan sebenar supaya anda faham berapa nilai 60,000 minit tontonan tu dan apa yang anda perlu buat untuk gandakan pendapatan. Ini bukan lagi teka-teki, tapi ini adalah matematik sebenar di sebalik Facebook monetization. Jadi, pastikan anda tonton video ini sampai habis, sebab apa yang saya nak kongsikan ini mungkin akan mengubah cara anda buat konten lepas ni. Jom kita mulakan. Okey, sebelum kita masuk bab duit, jom kita refresh balik apa syarat-syarat asas yang Facebook nak untuk kita layak monetize melalui iklan in-stream. Benda ni penting sebab kalau satu syarat pun tak cukup, memang tak dapatlah nak merasa duit dari Facebook. Pertama sekali, yang paling asas, anda perlukan sekurang-kurangnya 5,000 followers. Ini adalah pintu masuk pertama anda. Ibarat nak masuk taman tema, kena ada tiket masuk dulu. Followers ni adalah penonton setia anda, komuniti anda. Kedua, dan ini yang paling mencabar bagi ramai orang, anda kena kumpul 60,000 minit tontonan dalam tempoh 60 hari terakhir.